Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dekat 2 minggu dah tengok video ni. Tak konsisten nak rawir ni. Apalah. Untuk apa? Untuk ni kawin buat tema untuk OP lah. Sebab ada pick up terbaru. OP ni. Hot Wheel pun ada. Blocky pun ada hot terbaru ni. Hot Blocky pula dia Galaxy version Defender 05. Dia buat tubik trailer saja. Jadi kalau demo ada GV02 ni 04 gitu. Dia ada 2 trailer. Trailer OP so. Lepas tu trailer OP hot biasa so. Lepas tu shutter glass so lah. Okey. Ni hot bawah ni. Gitu. Okey. Jadi kita pergi ke hot blocky dulu lah deh. Hot ni. Hot ni apa? Hot way dulu. Ni hot way. Pasal case berapa Dia start ada. KC ke KD aku tak ingat tahun ni. Lebih. Ni. Okey. Ini detail kita kepala OP kita. Tu lagi gini. Dalam ni kalau boleh buka ada metrik metrik of apa? Metrik of leadership. Tadi ukur lah OP ni. Okey. Jadi bawah ni ada apa? Dia spray lah. Okey. Kita tengok dia meluncur. Okey, tak ada sekat ke apa lah. Alhamdulillah lah. Lacak molek. Okey. Jadi kita habis ke apa? Ni lah untuk hot wheel. Ni hot baru. Dia bezel dia hot lama dia tak ada gun ni. More than miss DI tak ada. Hot lama dia kosong. Dia transformer saja ni hot baru lah tapi kat support yang lainnya. Okey, trailer ada lagi tu. Okey. Boleh so 2 3 lah tak pakai. Ni 3 ni aku ambil. Ada belakang. 3 tu. Di situ kan ada juga. Okey. Kita jumpa di family mak lah. Dalam rasa dalam boleh ni juga tu. Lepas tu pick up kawin hot terbaru. Ni lah trailer dia. Trailer blocky di GVD 05 terbaru. Kawin ada 4 butir kepala OP untuk blocky. Ini bakal. Dia ada dia ni. Ni dia. Jadi lepas kawin dah order le Shopee lah. 3 lagi. Tu kau beli keset OP kawin lah. Ada 4. Pasal ada ni ada 7 pun. Ni hot shutter. Shutter glass lah. Kita nak ubah dia. Okey. Ni dia ke tu. Dia ke apa? Dia roll out. Acah juga. Ni pun acah juga. Sedap lah semua. Okey. Dia trailer OP dia gini. Okey. Tak dulu. Okey, jap. Aku begini. Ni kita boleh cabut lah. Lepas tu ambil yang ni.
letak sini. Letak sini kita klik. Nampak bunyi kita tak? Kita nampak kau ni. Tu. Tu ada lubang sini tak? Kita selit sini. Okey. Jadi gini. Jadi kita trailer. Jadi trailer. Gitu. Tapi ya. Kami mana sebab pakai color dia. Boleh lah. Okey, comelnya ni lah. Jangan sebab apa ni biru. Ni hitam. Tapi tak apalah. Boleh laku. Kita ambil pula trailer ni rasa untuk tu tengok dulu. Beli dulu trailer takut. Udah tak. Tahu kita masuk di hot warna merah, pada warna merah. Sekejap. Ini blok ini. Kalau merah, sup sikit lah. Bunyi senik ke tak? Masuk dalam ni. Set tu. Okey. Melekat jatuh. Gila. Kau ayak. Ayak channel ni. Ada ni. Video lalu. Yang tak ada lubang dulu. Ada lubang minyak ni kat. Semua agak kecil lah. Buat trailer sekali. Gatul. Jadi gitu lah. Dalam ni tak rekod lagi. Dalam ni ada dia wujud tu lah. Boleh letak situ. Berarti gila ya kau blok ni. Dengan kata dah blocking vehicle pula. Ranak away. Kau ni jual berapa? Jual dari 8 riyal 7 riyal. Away pula. Duk main apa? Duk main 10 riyal, 12 riyal, 11 riyal ya. Main kerak ah. Main kerak ke lawa. Coba. Bagi modal 8 riyal 9 riyal. Modal. Titik ketemu. Stiker gila babi. Tu tengok. Titik. Tu ha. Gila blok ni. Bagi 10.9 ni. Boleh ke pasar dia jual dekat 40-50. Lo ni kau boleh beli kalau dalam Shopee 20 riyal. Ni. Shopee ni. Bahasa juga ni. Kalau hot way. Alah. Mahal. Kalau apa daikah hot way memang mahal. Boleh ni. Balik tu. Ni lah aku. Gitu lah. Kau tu dia.
Gapo? Oh, untuk masuk sini. Dia sedia molek. Okey. Tu situ. Cek. Oh. Settle. Blockish. Cina. Tengok ni mereka lagi walaupun make in Malaysia. Okey. Sekadar tu dulu lah untuk kawal review dak. Review trailer OP ya, kawal ada ni, boleh ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.